meter. 8 pelari bersiap sedia. Mereka bersedia dilepaskan. Lorong yang kedua. Jonathan Dennis dalam kedudukan yang baik. Dia melangkah lebih baik. Puripol bersebelahan. Puripol selepas 50 meter. Dia menggerak langkah. Meninggalkan jauh. Terdekat untuk lalu. Tetapi Dennis juga mencuri tumpuan. Saya rasakan dia menamatkan perlombaan di tempat yang ketiga. Sebagaimana jangkaan dan mengikut ranking Asia Tenggara 2025. Dan penamat ini juga melihat kelebat 3 pelari yang sampai ke garisan penamat. Oh, luar biasa dari Puripol. Selepas 50 meter kita nampak seolah-olah dia ada tenaga tambahan meninggalkan pencabar terdekat lalu Muhammad Zohri dan juga Danish Iftikhar. Yang lebih penting kita nak lihat berapakah catatan masa untuk pemenang pingat emas 9.99 saat. Wow. Bermaksud rekod baru. Rekod baru sukan C 10.17 sebelum ini oleh Suryo Agung Wibowo di sukan C Vientiane Laos 2009. Oh, 9.99 saat. Ini adalah pelari dari Asia Tenggara yang catatkan rekod ini di bawah 10 saat. Kita perhatikan pada awal, lalu seolah-olah dalam 50 meter terakhir pada awalnya. Tetapi selepas itu, sebagaimana kita lihat, menuju 60 meter. Puripol mengorak langkah, dia semakin laju. Danish konsisten lariannya untuk berada di tempat yang ketiga. Walaupun dicabar oleh Brian dari Singapura. Oh, Puripol 9.99 saat. Oh, ini catatan yang mungkin di luar jangkaan kita. Dari Thailand, Puripol. Sebelum ini 10.15 dari Puripol dan 10.21 dari lalu Muhammad Zohri. Dan untuk Danish, dia mencatatkan 10.26 saat ketika di sukan Malaysia Sukma edisi lalu. Oh, tetapi luar biasa. Beraksi di lamas diri Puripol Bonson dari Thailand. Mencipta kejutan di lamas diri. Di bawah 10 saat tak rasmi, tapi kita akan nantikan secara rasminya. Sambil itu kita ulang dari awal sekali lagi. Kita nampak Jonathan sedikit ketinggalan, tapi 3 pelari di tengah ini, Puripol lalu Muhammad Zohri pada awal. Tetapi ini Puripol mengorak langkah yang semakin laju, sedangkan pencabar terdekat hanyalah konsisten larian mereka, lalu dan juga Danish yang hanya memberikan tumpuan kepada lorong mereka. Selain luar biasa untuk Puripol, tapi Danish ini menunjukkan kemampuan dan juga pelapis untuk 100 meter buat Malaysia. Kita nak lihat berapa catatan rasmi Danish juga. Itu penting untuk kita, untuk Malaysia. Dari mata kasar, pingat gangsa untuk Malaysia. Tapi secara rasminya kita akan nantikan kerana dia bersaing rapat bersama dengan lalu Muhammad Zohri dari Indonesia. Okey. Perlu nantikan sedikit. 100 เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศค่ะ Now is the Keputusan competition of rasmi event 100 meter untuk 100 women meter final. lelaki. นักกีฬาที่เข้าแข่งขันในช่องวิ่งที่ 1 Jadi pengesahannya okey tadi, tapi ini ialah